Vitamin D dia ambil 3 biji pagi, 3 biji afternoon, 3 biji malam. Dah overdose. Dah berapa lama dia ambil tu? 3 bulan. Banyaknya. Yes, sekarang dia tengah toxicity. Vitamin D toxicity. It's very dangerous. Too much sunlight. No. Hi semua, welcome back to our podcast channel After Our On Call with Dr. Ari. Okay, bersama dengan saya Amira, your community representative, dan juga the one and only Dr. Ari, doktor yang merawat pesakit diabetes, obesity dan juga mendalami ilmu nutrisi pemakanan. Alright, from our previous podcast, kita dah banyak cerita mengenai diabetes, mengenai pemakanan. Okay, tapi I rasa kita masih dalam fasa yang surface. Okay, kita belum masuk like go deep, lebih dalam lagi. So hari ni maybe kita boleh bincang, okay, boleh kupas lebih lanjut berkenaan diabetes. Okay, berkenaan any orang kata satu benda yang dijadikan norma untuk pesakit-pesakit diabetes yang mereka amalkan dalam kehidupan seharian mereka. Alright, okay. So let's get started. Okay, so Dr. Ari, okay, I ada satu soalan lah. Okay, so I tahu I rasa my soalan semua ni memang doktor boleh relate. Doktor boleh carilah dekat dalam dia punya, orang kata you punya patient. Mesti ada yang macam ni. Okay. Alright. So this based on my experience juga, and also based on apa yang I jumpa daripada like kenal dengan orang diabetes dan sebagainya lah. Okay. So the first questions, okay. Orang yang ada diabetes, of course dia kena ambil medication, dia kena ambil ubat dan sebagainya. Tapi kebanyakan orang yang ada kencing manis, diorang lagi prefer untuk ambil supplements instead of medication yang telah diberikan oleh doktor. Alright, okay. So menurut pandangan doktor lah, okay, is supplement is it good, really helps, okay, untuk reduce the sugar, ataupun they just like commercialize there? Okay. The real issue here is ramai tak faham atau tak nampak gravity issue diabetes. Diabetes is a very serious disease. Okay, bila seseorang cakap oh dia ada diabetes, tapi benda tu ringan je, dia tak tahu what can happen. Kalau diabetes tu tak terkawal, boleh jadi apa? Diabetes meningkatkan risiko segala jenis penyakit yang lain. Okay, so kalau seseorang tu ada diabetes, heart attack lebih cepat, stroke lebih cepat, kaki nak luka lagi cepat. So many things can rosak in the body just sebab diabetes. So bila dah ada diabetes, diorang, most of them lah, not to say all patients, most of them akan cuba cari suplemen, akan cuba something yang bukan ubat. Bila dah ada diagnosis, maksudnya badan kita tu gula dah terlalu tinggi. Diabetes tak jadi dalam masa 1 hari, 2 hari, bukan. Benda tu over years, bertahun-tahun, gula dalam darah tu dah meningkat, sampai we are talking about type 2. Okay. So meningkatkan insulin resistance tu dah tinggi sangat. Insulin sensitivity tu dah jatuh sangat, sampai dah tahap kerosakan saraf apa semua, baru dapat tahu dia ada diabetes. Okay, kebanyakannya that's the story. Okay, so time ni anda perlukan ubat. Dah ada penyakit, kita perlukan ubat. Ubat sahaja yang mampu kawal gula dengan efektif dalam jangka masa yang pendek. I'm not saying exercise tak tolong, I'm not saying lifestyle memang akan bantu. Lifestyle dengan pemakanan 50%. Ubat tu 50%. The first thing you need to start is ubat. Okay, nak cari suplemen tak salah. Bukan nak cakap suplemen ni tak berguna langsung, I won't say that. Ada banyak research paper yang menyatakan kalau seseorang tu ada diabetes, beberapa jenis suplemen ni boleh bantu. Okay, contoh vitamin B complex dengan alpha lifollic acid. My own patients, kalau mereka ada diabetes, the first day I dah tahu dia ada diabetes, together dengan ubat yang kita bagi, saya akan counsel mereka cara pemakanan, saya akan bagi mereka alpha lifollic acid tambah dengan vitamin B complex. Sebab kita nak kawal atau
nak selamatkan saraf dia. Kita dah tahu diabetes akan rosakkan saraf. Okay. Gula kalau tak terkawal, confirm akan rosakkan saraf. So kita nak protect saraf tu. So kita bagi dia vitamin B complex dengan alpha lipoic acid. Combo ni sangat penting. So suplemen akan bantu. Tapi kalau suplemen sahaja cukup tak? Confirm tak cukup. Tak cukup. You cannot replace treatment. Treatment tu rawatan medical memang perlu. Nak tambahkan pemakanan yang lebih elok, kita lagi sihat. Nak tambahkan suplemen yang kita perlu, kita lagi sihat. I have seen, it's very sad, but I have seen patients who are on 11, 15 different supplements which were very expensive. Yes. Supplement bukan cakap murah ya. Betul. Sangat mahal. Mereka lebih sanggup beli supplement. Tapi gula tak terkawal. Bukan tak check, dia orang check nampak gula tu tak terkawal. Nak juga cuba suplemen berbulan-bulan sampai some of them bertahun-tahun. By the time dia orang come back, gula I tak turun-turun lah. Duit dah habis lah. Duit dah habis. Buah pinggang kadang-kadang dah rosak. I have seen like this kind of patient so many times, you know. Dia orang dah macam frust sangat. They're not doing that, I would say mindfully lah. Takkan seseorang tu nak keluarkan duit macam tu, lepas tu nak rosakkan buah pinggang, betul. nak memudaratkan kesihatan sendiri. Tapi knowledge tu. Sebab tu we have this kind of social media where we have YouTube, we have TikTok, we have Facebook. Kita nak semua faham. Ilmu ni boleh bantu you all. Nak tahu suplemen tu tak salah tapi tak cukup. Kalau you nak ambil 20 jenis suplemen pun, tak ada ubat, it's not going to help you. One thing I can say very frankly, checklah gula sendiri. Kalau masih berbelas-belas, ada yang berpuluh-puluh, 20 lebih. You dah nampak suplemen tu, it's not working for you. Alright? So why not pergi jumpa doktor dan start ubat. But the biggest issue here, takut ubat. That is the biggest issue. Yang saya tak boleh nak connect the dots is, ubat tu masih dalam bentuk kapsul atau tablet. Suplemen pun masih dalam bentuk tablet atau kapsul. Yang ni you all boleh percaya. Ubat yang diberi oleh seorang doktor yang dah belajar jadi doktor, like you know, we study so much to learn how to treat, you know. And kita ambil blood test, nak tengok ubat mana nak, bukan semua ubat sesuai untuk semua orang. Nak pilih ubat mana yang sesuai untuk dia. So much we go through and we take, takkan ubat tu yang akan memudaratkan. So it's a general macam mitos tau. Ramai yang believe ubat yang diberi oleh doktor, kalau ubat diberi oleh KKM mesti akan rosakkan saraf saya, mesti akan memudaratkan saya. They dah beli benda tu. Nak tukar pemikiran mereka bukan senang. Nak tukar stigma tu susah. Stigma tu dah lekat dah dekat dia orang punya brain tau. Want to give them another view of things is very difficult. Like as a doctor who sees patients every single day, kebanyakan patient saya semua diabetes. My biggest counselling will be trying to make them to see tau. Okay, yang ni data. I show them the data. Ini statistik Malaysia. Berapa banyak orang dah ada diabetes. Berapa dah start ubat. So we show them. Ada tak kesan sampingan ubat. And we follow up also. Contoh, kalau first time kita diagnose dia ada diabetes. Katakan buah pinggang dah bocor. Tapi tahapnya tak teruk. Okay, so kita start ubat. Dia pun nampak, 1 minggu je gula saya dah turun. Dia pun happy. The next 3 months bila kita repeat blood test, buah pinggang dia semakin elok. So dia pun macam betul lah ubat ni memang membantu. I think nowadays dekat social media dah banyak doctors yang putting out their patient details dalam, okay, patient ni kita dah start banyak jenis ubat. Dia semakin better. Kolesterol dia semakin better, gula dia pun semakin better, patient pun rasa better. So banyak lagi story macam ni orang kena tahu. Betul. So stigma tu slowly akan tukar. If you ask me now, kita tak cukup kesedaran lagi. Ramai yang masih lebih ikut ajaran sesat lah nak cakap, you know. You lebih beribu-ribu tau dia orang keluarkan. Betul. Untuk suplemen. Nak cakap semua suplemen salah, no. Tapi another thing, kalau nak ambil suplemen, tolong pergi jumpa seorang doktor dulu. Bukan semua orang perlukan semua jenis suplemen. Okay. Last week I met this one patient. Dia masih very young. Dia pre-diabetes tau. Umur dia baru 27.
Okay, dia pre-diabetes. Datang kat awal. So that's a good news. Kita boleh do something kan. Okay. So dia jumpa lah dengan doktor apa semua. So doktor tu advise dia, you dah ada pre-diabetes, so you kena fikir nak weight loss, benda manis-manis semua jangan makan. Macam tu je lah, general lah. Okay. Then dia jumpa kita dekat TikTok. So kita punya list pemakanan dia ambil. Okay. Then dia follow list pemakanan tu, dia punya pre-diabetes dah reverse balik. So she was very happy. So dia datang nak jumpa sebab tu. Okay. Then after she said, oh thank you doctor, everything, I said okay, most welcome and all. Then I nak keluar, dia kata, doctor I got one more issue. I said what happened? Dia kata, doctor, tangan kaki saya semua cramp. Okay, I get headache, I feel nauseous. I said okay. Then I asked, what are you eating anything, supplement ke apa ke, anything new? Dia kata sejak dia kena pre-diabetes ni, dia start supplement. So I tanyalah, supplement apa yang you start? Dia start vitamin D. Okay. Okay, so dia start vitamin D, lepas tu dia start vitamin B. So vitamin B dia ambil 1 biji sekali sehari. So dose tu dengan dia okay lagi. So I said okay fine. Vitamin D dia ambil 3 biji pagi, 3 biji afternoon, 3 biji malam. Dah overdose. Dah berapa lama dia ambil tu? 3 bulan. Banyaknya. Yes, sekarang dia tengah toxicity. Vitamin D toxicity. It's very dangerous. Too much sunlight. No, the tablets, the capsules, Yes, it can be very dangerous. Dia boleh cause bengkak liver. Boleh rosakkan buah pinggang. Macam-macam. Sekarang dia rasa nak muntah, sakit-sakit, cramp. Semua ni sebab this. Insomnia, tak boleh tidur. Yeah. So this is why I say, bukan semua orang perlukan semua jenis suplemen. Tapi I macam, doktor ada tanya tak dekat dia? Like, dia kata orang yang jual tu, dia it's if I'm not mistaken, it's a MLM. Okay. Okay, so orang yang jual tu cakap itu yang dia kena ambil kalau dia ada pre-diabetic. No. Mutate. Okay. Yeah, so it's a MLM I think. So they are selling like that. So orang yang jual tu, the thing is, you nak ambil medical advice, takkan you nak ambil dari seorang salesperson. Yes, betul. That's why I asked her, you dah ada seorang doktor yang dah ambil blood test, yang dah detect you ada pre-diabetes. Yes. So why not you go back there? Or you found me on TikTok, kita punya list pemakanan help you to reverse. Why not you ask, come to us and we can guide you. I didn't think, doctor, I thought it's just supplement everybody is taking. But 6 tablets per day is crazy. Ya, sebab dia kata orang yang ada pre-diabetic, you kekurangan vitamin D. So you ambil vitamin D, you punya pre-diabetes akan. So this is what I say, mitos. Banyak sangat input, banyak sangat idea, banyak sangat nasihat, tapi source nasihat tu dari mana? Siapa yang is telling you all this? And someone who's young, you know how to access your social media. Yes, correct. I asked her, mengapa you tak check apa recommendation untuk D3, untuk vitamin D satu hari tu berapa banyak you nak ambil? Oh, lepas tu baru saya fikir saya nak check lah doktor. I was like, you see how easy for people to get influence in the wrong way. What is the worst scenario kalau dia keep continue? She might need to admit in the hospital, mungkin kena buat dialysis, banyak benda boleh jadi. Oh my God. Yes. So we referred her and they just stopped. I told her to stop, and then I think she's okay now lah. Dah stop and slowly coming better. Dia punca dia sebab dia nak reduce diabetes. Yes. Nak reverse diabetes. Yes. Dia dah menangis, okay. Dia kata I didn't mean this to happen. What if like dia continue je macam biasa, dapat benda lain pula. Betul. Kesiannya. Betul. That's why I say, bukan all supplement semua orang perlu. Kalau you nak tahu siapa perlu supplement apa, tolong pergi meet a doctor. Yes, kena buat blood test. So we see apa yang, like for example, kita buat advanced wound care kan. Time kita buat advanced wound care tu, kita ambil blood test. I'm telling you, at least most of them lah, 100% even I can say, diorang akan ada keradangan dalam badan yang terlalu tinggi. Sebab orang yang ada kencing manis yang sangat terkawal, tak mungkin kena luka kaki separah macam tu. Kalau dah sampai parah, nak kepotong kaki ke apa kan. So that means keradangan dalam badan tu high.
your diabetes pun tak terkawal. So when we start the treatment, of course there will be antibiotics, and then we'll give you ubat untuk diabetes. All this will go on hand in hand. Kalau dia ada masalah pengaliran darah, ubat tu semua itu medical treatment. Selain medical treatment, kita pun start dia on supplement. High antioxidant supplement, sometimes vitamin C, depending apa yang patient tu perlu. Untuk cepat sembuhkan luka dia, untuk meningkatkan immune system dia, we will choose according to what the patient need. Bukan semua orang perlukan semua jenis vitamin. If you see now, everybody is like, okay lah, I click, I want this. Okay, I click, masuk. That's not how it's supposed to be done. Betul. Kadang like yelah, kita nak salahkan diorang pun macam yes, macam pun tak boleh. that's why I But say at the same time, social media pun like kadang promote pun we are living in a very dangerous generation, you know. Nak cakap semua benda salah pun tak ada. We are also in social media. Kita cuba nak meningkatkan kesedaran. Sumber yang kita gunakan lah sumber yang orang lain gunakan juga. So sekarang pemilihan tu, siapa nak pilih tu, the person need to understand. So satu cara je, ilmu. Belajar diabetes tu apa, suplemen tu apa. Semua orang kena beli ke? Semua orang perlu makan semua jenis suplemen tak? Goal kita apa? Glucose control, suplemen apa yang kita perlu? Atau seseorang nak weight loss, dia nak kurangkan berat badan, suplemen apa yang dia perlu? Atau seorang tu dia acne, nak cantikkan kulit, or beauty, more whatever, apa goal and apa suplemen yang perlu, kena ada match. Go see a doctor. We can help you, you know. Faham? Like tak semua suplemen like semua orang boleh makan. Betul. Yes. Okay, faham. Alright. Yeah. Okay. So kita dah cakap pasal supplements. Okay. Apa pendapat doktor tentang like herbs ataupun like makanan-makanan herbal lah. Macam orang Malaysia ni memang tak lari daripada herbs. Macam-macam herbs, macam-macam jamu itu ini dan sebagainya untuk orang kata nak bagi dia sihat tu. Especially diabetes lah. Yes. Okay. Yes. Kalau jamu and our Asian culture. Yes. Okay. Malaysia, Indonesia, Thailand, Brunei, semua ni samalah. Okay. Tak salah. Okay. When you see like they have like turmeric, they have beetroot, apalah yang that kind of thing still okay. Okay. So nak cakap semua jenis pemakanan herbal salah pun tak boleh nak cakap. Bukan nak cakap semuanya salah. It's quantity dia regulated tak, that is the issue now. See, turmeric, kita ambil example yang paling simple. Okay, kunyit. Turmeric memang very popular. Yes. Among everybody. Okay. I think now dari dulu-dulu kalau nak fikir Indians, Malays, memang dah ada benda tu dalam masakan ada, dalam jamu dia orang ada. That's always there. Okay. Nowadays if you see even others, dia orang dah start taking it in capsule form. Turmeric, pure turmeric lah, apa semua dah ada dah. Do you know turmeric in higher concentration boleh menyebabkan keradangan hati. Nak cakap benda tu salah tak, tapi jangan terlalu banyak. Everything need like moderate lah. Exactly. So kalau orang dulu-dulu, I'm not sure, probably diorang punya jamu untuk one particular reason for some short time maybe okay. If you're going to do it for such a long time, just be careful lah. Pastikan apa yang kita minum tu bukan overdose dia. Like especially this happens when it's capsulated. Dia orang dah masuk dalam kapsul. Okay, kalau kita nak rebus air minum kunyit, itu je lah kita boleh minum. Correct or not? Betul. So if you are taking it in capsule, your level tu akan too much. So always read berapa daily needed recommended dose for herbal tu. Semua tu dah ada dah. Just do some research. Make sure what you're taking. Orang nak jual tu akan cakap semua. Memang dia kata, oh boleh ambil 4 biji pun tak apa satu hari. Of course. Itu dia punya business. Betul. You need to make sure betul tak. Do one simple Google research ke, ChatGPT research ke. Boleh tak ambil ni untuk untuk jangka masa panjang. Just do a simple research. Tak tahu, tak boleh buat research, go to a doctor, bring everything. Buat blood test, see boleh ke tak boleh. Finish. Betul? Yeah. Okay. So alright. So kita dah doktor dah explain about pemakanan. Okay. Doktor pun ada mention kalau kita nak, orang kata nak stabilkan sugar, nak betul-betul sihat, kita kena amalkan gaya pemakanan yang sihat. Betul. Dalam pemakanan, tak kisah ubatan dan juga lifestyle kita. Betul. Okay. Ya. So untuk lifestyle lah, dia cerita pasal lifestyle okay.
macam orang yang tak ada kencing manis, orang yang tak ada masalah kesihatan, diorang boleh buat apa-apa saja. Boleh buat apa-apa saja. That means like macam sports ke, any like exercise ke, diorang macam tak ada halangan lah. But untuk orang yang ada diabetes, okay, dari segi dia punya energy, dari segi dia punya limitation, okay, macam mana exercise macam mana yang sesuai untuk mereka lakukan in order untuk maintain dia punya healthy lifestyle tu. Takkan nak macam just duduk saja kan. Okay, faham. Okay, firstly, kalau seseorang tu dah ada diabetes kan, it's a metabolic problem tau. Orang tak faham, dia orang feel diabetes ni, diabetes ni masalah gula je. Actually no, dia akan ganggu segala-galanya dalam badan kita. Energy level dia orang akan low. So nak motivate dia orang nak pergi workout pun bukan senang, tapi wajib. Orang yang ada diabetes wajib workout. Dia bukan nak cakap must be a high intensity marathon workout, bukan tu. Masuk high rocks. Tak payah sudah. Okay, just something simple. Okay, just a brisk walk, swimming. Apa je, something simple. By recommendation, 150 minutes per week. Okay, so 30 minit 5 hari 1 minggu. So 1 minggu tu just work out for at least 5 days, 30 minutes per day. Cukup dah. Nak workout tu start slow. Light workout pun okay, tak ada masalah. Like macam senam aerobik. Boleh, memang boleh. It's very like if you want to do things like that, dia akan bantu untuk kurangkan gula, your heart health, metabolic health, cardiovascular health, semua akan semakin better. Memang sangat digalakkan. Okay, but there's a but. Okay, kalau seseorang tu ada diabetes, pastikan tak ada dua masalah ni. Nombor 1, retinopathy. Kalau mata dia kan ada kerosakan saraf. Kerosakan saraf tu boleh jadi dekat mata. Kalau stage dia memang stage yang sangat advance, lepas tu dia buat high intensity workout. Macam you said aerobic. Sebelum ni tak jalan, tiba-tiba dia say okay, I want to be healthy, lepas tu dia pergi the high intensity kan, boleh ada pendarahan belakang mata. So start slow. And of course you kena ada seorang doktor lah, so you kena tahu diri sendiri ada kerosakan saraf tak. Lagi satu, orang yang ada masalah kencing manis dan kerosakan buah pinggang. Yang ada masalah buah pinggang, you want to overworkout, you have to also be very careful. Okay. Lagi satu, orang yang ada luka kaki, total offloading. Kita tak bagi jalan pun nak workout macam mana. Okay, so this group memang belum lagi lah, tak boleh lagi. So kalau ada kerosakan mata apa semua, slow, jangan banyak. You know the Soleus pump? What is that? Okay, it's very simple, very easy. Orang boleh duduk dan buat juga. Okay, so you can just sit, you know, and you can your leg has to be on the floor. You just have to do this. That will help to reduce your glucose. So most of my patients, bila I nak start, dia orang tak boleh workout at all, I start them slow. They can do this. Okay, dia kena buat 2 reps 30 kali. So dia buat 30 pump sekali, betul tunggu sekejap and another one. Macam mana dia boleh help untuk reduce? Because the muscle here will help to pump. If you read literature, sometimes they orang will refer to this muscle as your second heart. It can pump the body. So when it contracts, let go, contracts, let go, dia boleh burn sugar. Yes. So after meal, some of my patients, tak boleh lah doktor, saya sudah makan, saya tak boleh jalan. I bilang okay, at least do this. So I lock them there in the afternoon, after makan 15 minit selepas makan kena buat ni 2 set. Lepas tu malam selepas makan kena buat 2 set. Glucose is very beautifully controlled. So they orang feel better, slowly they start walking. Lepas tu dia orang go for night walks. So you start slow lah. Right, faham. Maksudnya macam tak perlu pun you macam betul-betul aktif tiba-tiba macam tu. Start slow. Start slow. But it's very good. Kalau seseorang yang ada diabetes dan dia boleh be very active, glukos dia akan, kawalan dia akan cantik. You know, most of my patients kalau dia orang aktif macam tu, dalam masa 2 atau 3 bulan ubat pun dah boleh digurangkan. Alright, okay. So tadi doktor ada mention kan pasal kerosakan saraf among diabetes kan. Alright, doktor boleh tak like explain dengan lebih like detail lah, macam mana kencing manis boleh menyebabkan sampai kerosakan saraf? Okay, you see, orang yang ada kencing manis, okay, gula dalam darah tu semakin tinggi. Okay. If type 2, not just gula, insulin pun, itu yang kita panggil insulin resistant, banyak insulin. So a lot of things happen to the blood flow. Okay, so blood flow tu akan terjejas.
So darah tu semua sel dalam badan kita perlukan darah. Kalau tak cukup darah, dia akan rosak lah. Whichever part yang tak kena darah tu akan rosak. So dalam dekat kita punya saraf tu kan, dia ada pengaliran darah dia sendiri, supply darah dia sendiri. So bila pengaliran darah dekat situ tak sampai sebab kencing manis, tinggi kolesterol, whatever the reason is, okay, now saraf tu akan rosak. Bukan setakat rosak, boleh mati. Boleh ada pendarahan. So all this can happen. In the eyes, in the kidneys, kadang-kadang dekat kaki, semua ni boleh jadi. So 3 tempat dia lah yang paling terkesan. No, all over the body, tapi yang it starts there sebab saraf tu yang paling kecil dekat situ. Is the smallest. So that's where it kena first. So macam what is the like worst scenario lah kalau macam someone tu dah ada kerosakan saraf yang sangat teruk dekat mata dia, dekat bawah pinggang dia, kaki dia, apa worst scenario? Okay, see one of the leading cause of preventable blindness. Okay, seseorang tu boleh hilang penglihatan dia, tapi preventable, maksudnya benda tu boleh dielakkan 100%. What is the cause? Diabetes. Bukan saja di Malaysia, all over the world. Diabetes is the main cause of preventable blindness. Sama juga apa reason for amputation. All over, bukan saja negara kita tahu, walaupun kita memang banyak orang kena diabetes, tapi salah satu sebabnya pemotongan kaki, amputation, bukan sebab accident. Bukan sebab apa-apa lain. The first top reason is diabetes. So kita dah nampak dah gula yang terlalu tinggi ni akan tuju kat situ. So that's why when we put out videos like this, kita nak meningkatkan kesedaran kalangan masyarakat kita. At least they know, okay lah, ada diabetes, tak apalah. You see, sometimes I go through some comments, or you all will screenshot and send me. I will be thinking about it. I'll be like, tak apalah doktor, kita hidup sekali je, kita makan je, it's okay. I'll be like, what? And they're like, it's a lot of lack of knowledge. Dia orang anggap benda ni remeh. It's okay lah, I makan dulu. It's okay, later we see how. Your later we see how takkan jadi. I hope you all stay safe and I want everybody to be healthy. But dari you very healthy, you makan macam tu sebab benda tu dekat dalam, tak rasa langsung until it's too late. Junam tau, suddenly the next day everything is down. You know what I mean? Just one small luka. Macam patient yang baru yang I kata memang tak boleh buat apalah, dia kena pergi dekat hospital untuk potong kaki. Dia datang sebab dia kata, doktor, saya tak nak potong kaki, selamatkan kaki saya. Dia tak, baru 1 hari je dia keluar dari hospital. Okay, dia punya luka pun seminggu je. So dari hari yang dia kena luka, seminggu keluar hospital sebab tak nak potong kaki, datang jumpa saya. 1 hari I told her there's no way. Kalau you tak potong kaki sekarang, dia akan semakin naik jangkitan kuman tu. It will probably cost your life. So there's no other way. It's too late. Dia kata, doktor, I was fine. That's what she told me. I was fine. Tak ada apa pun. Kencing manis saya tak rasa apa. Every day I was okay. I was happy. I was fine. HbA1c 12.7. Wow. Yes, tak rasa apa. Saya tanya dia, rasa kebas tak? Alah doktor, kebas sikit-sikit je. Bukan sakit pun. I was okay. So you felt okay until tiba-tiba semua dah terjunam macam tu. That's why I say, until you buat blood test, you tak akan tahu. Ramai yang cakap, tak apalah, it's okay. All I say is, go do your blood test. Kalau blood test you okay, tak apalah. Whatever you want to do, carry on. Kalau dah nampak HbA1c dah terlalu tinggi, you know you're at high risk already. So faster, buat something untuk kurangkan. Nak list pemakanan, kita dah bagi free. Cara nak start ubat dekat Malaysia, we are very lucky. You can walk into any KK, klinik kesihatan, hospital, free. Tak nak pergi klinik, whichever, private ke, government ke, get the help that you need. You have to. Tak ada cara lain dekat sini dah. Because we are seeing people who are suffering tau. Yes, betul. Ada yang menangis, ada yang menjerit. Yes, we have helped people crying. Yes. We have helped the entire family crying. Kita dah, even today morning when I got down from the car, one of my patient's son, he came to me, she's admitted in the hospital. She came to me sebab luka kaki lah. Okay. Hari pertama saya jumpa aunty tu, saya dah cakap dah, aunty, your kidney doesn't look good, you will need dialysis, dah sampai stage 5. She said, tak apa doktor, kaki saya I settle dulu. And all because of kencing manis.
So I said no, it doesn't work like that. Everything is connected. Kalau dah ada kerosakan buah pinggang, nak sembuhkan kaki pun bukan senang. Bukan tak boleh, tapi bukan senang. And dia on top of all that, dia dah ada block dekat kaki dia. You know how people can get heart block, heart attack, macam tu boleh ada block dekat saluran darah dekat kaki. Itu pun dia dah ada. So now I have to send her to the hospital. So kita tulis surat kepada vascular team, ortho team, hantarlah balik ke hospital. So the son was so unhappy, he was so sad and he was crying. But he said, "Doctor, I didn't know her diabetes tak terkawal. Kalau tak awal-awal I dah buat something." And the best part, dia physiotherapist. Dia dalam medical field juga. Sedihnya. So setiap kali dia He tanya must be mak, so upset. yeah, so dia follow up mak dia dengan superficial je. Dia tanya, "Ma, you okay or not? Diabetes you okay tak?" So mak dia jawab pun, "Okay, I'm feeling okay." Saya setiap kali jumpa. So dia percaya tau. You know, I said okay. So when I asked back the auntie, I said, "Okay, I thought everything okay, doctor. I rasa okay." But dia orang tak faham. Benda tu silent dekat dalam. You have to see your blood test. You need to understand your blood test. I suspect mak dia sorokkan report card. Pity the auntie lah. I felt so bad for her, seriously. Dia every time she will cry. And I said, "Doctor, I didn't know. If I knew it earlier, I dah boleh kawal." But when I ask her back, it's like, dia masih minum susu pekat. Every morning the Nescafe with susu pekat. I said, "Auntie, you don't know ke? You cannot drink susu pekat kalau ada diabetes." "I know, doctor, tapi I didn't know it would be until like this." You know, it's sad, but that's what we see. And that's why we are saying all this. So orang kata like lebih baik mencegah daripada merawat. Yes. Betul tak? From today kita orang kata like kita kena jagalah everything. Yes. Walaupun benda tu nampak jangan macam terlambat. Yes, jangan Benda tu terlambat. silent. Tak nampak sampai dah too late. I'm saying this for those who have diabetes. Yang tak ada diabetes, don't get triggered. You still want to enjoy once in a while, you want to have something sweet, okay. But do your blood test. At least 1 tahun sekali, do your HbA1c. At least. Tengok HbA1c you macam mana. Trend dia macam mana. Learn that. Simple lah, basic. Alright, okay. So doktor, topik ni memang sangat penting. Sangat penting dan I harap orang-orang dekat luar like boleh terima dengan orang kata hati yang terbuka. Yes, have an open mind. Yes. It's just the ilmu. Just take it. You don't know bila you akan perlu. It's you know? for your Own own good. good. Yes. Alright, okay. So thank you so much doktor. Most I rasa I welcome. nak tanya banyak lagi soalan tapi Yes. masa telah mencemburui kita. Alright. So kita akan sambung this Yep. topic maybe for next week. Sure. Alright, Yep. okay. So kita jumpa lagi pada hari yang akan datang. Bye bye.